قال المؤلف رحمه الله تعالى dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas kesukaran suaminya, diberinya barang siapa pahala dan kebajikan oleh Allah Ta'ala akan diakan barang siapa seperti barang yang diberinya kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam daripada pahala dan kebajikannya. Dan barang siapa sabar atas kematian suaminya, maka diberi Allah Ta'ala pahala kepadanya seperti orang-orang Nabi juga. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, masih lagi sambung lagi kita juga tentang bab yang ke-9, menceritakan tentang dan berhubung kait dengan kesesaan orang yang bunuh manusia dengan tanpa sebenar. Jadi ada sambungan lagi yang tentang ni, tentang keluarga juga termasuk juga mereka khabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu khabaran telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas kesukaran suaminya, barang siapa sabar tak bertahan atas kesukaran atas kepayahan suaminya, dan suami dia saja, suami dia susah, suami dia payah melarat dan tak ada rezeki, payah hidup dalam keadaan susah sikit, kepayahan suami dia, diberinya barang siapa pahala dan kebajikan oleh Allah Ta'ala akan dia akan barang siapa Allah kekurniakan berikan kepadanya pahala yang banyak dan kebajikan duduk di dalam kebajikan oleh Allah SWT. Jadi ini bagi satu keluarga yang tahu dan dia tahu suami dia susah, suami dia duduk dalam keadaan kesukaran, kepayahan, bukan dibebankan lagi tapi sabar atas kesukaran, kepayahan suami dia. Lalu Allah beri dia ganjaran isi rumah dia tu, ataupun isteri dia tu pahala dia dan berkata pahala dan kebajikan oleh Allah SWT kepada dia. Seperti barang yang diberinya barang itu, seperti barang itu perkara-perkara yang diberinya barang itu kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam daripada pahala dan kebajikannya dia Nabi Ayyub. Dia buat umpama perbandingan, diberi ganjarannya sebagaimana pahala yang diberikan pahala kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ni antara orang yang pahala puji akan hamba-Nya. Nisman ma'abudu ibnam mu'awwal, sebaik-baik hamba itu orang sebenarnya Nabi Ayyub alaihissalam. Tahu baginya cerita pun Nabi Ayyub alaihissalam ni antara tahapnya tinggi kesabarannya, sabar yang itu, sabar. Jadi orang yang tahan tahu isteri rumah ataupun isteri yang tahan kepada kesusahan suami dia akan diberi ganjaran sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ni pahala dia besar, sehingga kan diuji berbagai-bagai ujian cubaan yang diberikan kepada Nabi Ayyub terus sabar. Nabi Ayyub ni adalah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, cerita pahala yang besar. Jadi barang siapa sabar atas kematian suaminya, tadi kesukaran, kepayahan suaminya dia sabar, Allah beri pahala ganjaran seperti bagaimana pahala kepada yang diberikan kepada Nabi Ayyub, begitu pahala diberikan kepada mereka yang sabar pada suaminya yang payah duduk dan kepayahan dan kesusahan. Tapi di sini barang siapa sabar atas kematian suaminya, dia barang siapa apa? Ada suami, ada apa dengan suaminya, payah pada suaminya, kalau suami dia meninggal, maka diberi pahala dengan berkat sabar dan kemudian suami dia tu diberi pahala oleh Allah SWT, pahala kepada dia barang siapa seperti orang yang telah tadi tidak apa bagi isteri yang kematian suami ataupun isteri rumah yang kematian suami diberi ganjaran pahala dan seperti orang yang berperang di jalan Allah SWT. Ini pahala besar orang yang tahan. Jelas selalu kadang-kadang isteri ke rumah kadang-kadang tak kerja, tiba selalu bergantungan dia kepada suami, tiba-tiba kemudiannya dan kemudian suami dia tidak serta-merta lalu dalam keadaan itu isteri dia sabar terus berjuang dengan kehidupannya masih ada lagi tempat.
pahala dia diberi ganjaran orang berjuang di jalan Allah SWT. Pahala dia, Masya Allah. Juang di jalan Allah SWT tapi pilihan daripada Allah SWT. Bukan semua dapat. Nak berjuang di jalan Allah SWT dia bukan semua dapat. Kita dengar kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum walaupun berjuang bersama-sama Rasulullah dan berperang. Ada juga yang tak mampu tahan kesabaran, kesakitan yang ditanggung oleh mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Lalu ada sahabat yang bunuh diri. Tak mampu. Oleh kerana kepayahan untuk berjuang di jalan Allah SWT dan pilihan Allah SWT dan bagi syahid. Tuan-tuan, hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada. Hidup kami doa meminta kepada Allah SWT. Doa bagilah hidup kami ini hidup di dalam syuhada syahid. Syahid itu tak ada syahid sughra atau muslim kubra. Syahid sughra ni banyak lah. Syahid sughra ni disusun oleh Imam Muslim dan ada 18 dan katakan 12 dan orang yang dikatakan ada 12 orang yang mati syahid sughra, mati di dalam keadaan menuntut ilmu, mati di dalam kebakaran, mati di dalam lemas, mati di dalam tu orang syahid sughra. Syahid kubra ni syahidnya orang ni berjuang di kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah SWT di jalan Allah. Itu apa ni syahid kubra. Syahid sughra ni banyak mati bersalin, mungkin melahirkan anak meninggal, mati bersalin dan mati isteri, mati lemas, mati dalam kebakaran, mati dalam disusul oleh orang-orang ulama dan juga mati di dalam keadaan menuntut ilmu Allah SWT juga. Syahid sughra ni apa kelebihan dia syahid-syahid ni? Syahid-syahid dah berlebihan diangkat hasrah azab kubur dan diberi hisab. Ada hisab di dalam kubur setengah dari kelebihannya. Maka nak menjadi dah senang dalam masyarakat syuhada. Minta kepada Allah SWT wa haya wa mautana bi mauti syuhada. Mati dalam kami di dalam keadaan kami syuhada. Allah kelebihan banyak. Barang siapa menghilangkan suami, barang siapa menghilangkan menzalimi suaminya, jadi barang siapa buat isteri menanya suaminya, menyusah kepada suaminya dan memberi kesusahan kepada suami, memberi kesukaran, kepayahan kepada suaminya, barang yang tiada kuasa dia suami atas dirinya barang. Dan dia tahu tak suami dia tak faham, suami dia tak kuasa, suami dia tidak ada kekuatan hukum alam untuk dapatnya. Lalu dipaksa dia suruh menghilangkan suaminya dan memperhati di atas suami dia untuk barang yang dia kuasa suami dia tanggung. Kalau orang macam ni dilaknat oleh malaikat kepada mereka itu akan dilaknat oleh malaikat. Malaikat akan laknat pada mereka yang memperhati atau memperdustakan akan suami dia. Dan kalau suami dia tak mampu, tak kuasa dan dia tak ada memperhati, dia berhidayah ke suami dia. Ini benda orang isteri menanya suami ada juga kan. Dan barang siapa sabar atas kesakitan suaminya, baik, barang siapa sabar atas kesakitan suaminya, suami dia sakit, dia sabar, sakit, sabar. Dan hujan masa kahwin tu elok, tiba dan bila dah kahwin tu kena sakit, sakit banyak sampai umur dah. Dia dapat elok setahun je. Dan kegembiraan tu katalah berbulan-bulan baru 2-3 bulan je. Dan lain pun penuh dengan kesakitan. Tetapi sabar isteri dia, barang siapa dari isteri yang sabar atas kesakitan suaminya, jadi barang siapa maka diberi Allah Ta'ala kepada dia barang siapa pahala seperti pahala Asia dan Maryam bin Imran, Maryam bin Imran alaihi wassalatu wassalam. Asia, pahala Asia dan Asia dikatakan isteri Fir'aun, pahala usaha kita orang yang sabar dan takut. Dan Maryam ni pada Nabi Isa alaihissalam, Maryam bin Imran.
Jadi pahala dia besar, ganjaran bagi mereka yang sabar dan kesakitan. Dan diceritakan orang sebaliknya kalau kita buat kejahatan akan dulu sama-sama Fir'aun wa Fir'aun. Tapi kalau buat dengan kebaikan, sabar dan kesulitan, kemayangan, dapat buat dalam keadaan kebaikan, duduk bersama-sama orang yang baik, ada dunia lagi Allah beri ganjaran pahala pun disebutkan mereka yang duduk dalam keadaan dikurniakan pahala ganjaran yang besar yang akan mereka di depan. Dan diceritakan akan orang daripada Nabi SAW, daripada Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan dia diceritakan orang ceritakan akan orang yang dia cerita membawakan cerita ini daripada Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Mengadu dia Nabi Ibrahim kepada Allah. Ini ada diceritakan, bukan diceritakan akan orang, bukan cerita sembarangan, dan dapat diambil daripada ulama daripada salafus saleh. Bila kata orang sini bukan orang yang orang awam, orang yang biasa, dan dapat cerita daripada pengorbanan daripada mereka salafus saleh yang diambil daripada nakal dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Mengadu dia Nabi Ibrahim kepada Allah Taala akan hal isteri Nabi Ibrahim Siti Sarah. Betul satu ketika Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah SWT tentang Siti Sarah, maka diwahyikan Allah Taala kepada Nabi Ibrahim. Maka diwahyukan Allah Taala kepada Nabi Ibrahim, hai kekasihku. Nabi Ibrahim gelar dia Khalilullah, dan kekasih Allah. Hai kekasihku, bahwasanya aku, ini Allah Taala, aku jadikan perempuan itu dua aku. Apa yang potong? Bahwasanya aku, ini Allah Taala, aku jadikan perempuan itu daripada tulang rusuk yang bengkok. Apa kata Allah SWT wahyukan kepada Nabi Ibrahim, baik kekasihku, aku jadikan perempuan ini daripada tulang rusuk yang bengkok. Perempuan ini jadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Dan demikian lagi segala perempuan, demikian lagi semua perempuan macam tulang. Perempuan yang lain pun dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Maka jika kau betulkan dan saya patah dia tulang rusuk, dan saya patah dia tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita betulkan terus, bengkok, bukan kalau patah kan jadi patah apa? Maka sofa oleh atasnya. Jadi kita sofa atasnya perempuan. Perempuan ini dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Jadi dia buat apa-apa beban, dia buat apa kan, dia sofa. Lalu kita baiki dia, kita baiki macam bonsai, kalau panggil pokok bonsai kan. Bubur besi dia tu kan, lekok dia. Lekok pelan-pelan dia, lama-lama ikut. Itu cara dia, pokok bonsai kan. Tengok pokok bonsai, macam-macam buat style kan. Kali buat Allah lah, mau buat bentuk ni lah, mau buat bentuk. Dibentukkan dia. Jadi gitulah. Kita nak bentuk. Ikut pokok bonsai. Bubur besi dia kan. Ikutlah. Itulah bagian cara. Jadi bukan kita kena betulkan terus patah dia. Kalau kita tulang ni kita betulkan dia, memang akan patah. Lalu kita kena betulkan segi bengkok sikit. Jadi nasihat tu kena berkali-kali. Nasihat tu kena berkali-kali. Bukan sekali, betulkan sekali, patah tu tadi. Kita cepat kena betulkan sikit. Apa tu lelaki ni dia pandai psikologi. Dan yang hebat lagi dia kahwin 4. Psikologi dia lagi hebat. Tipu dia. Aku jadi tipu lah. Macam-macam orang. Sebenarnya betul kan baik berpelan-pelan. Kalau cara InsyaAllah akan baik.
Tidak buat tarak begitu, tarak patah bila patah mula menyesal. Maka sabar olehmu atasnya adalah isteri atau perempuan dulu, dan kau tinggalkan atasnya dari perempuan seperti kelakuannya ada perempuan. Yang ini apa dia? Yang kita tinggalkan dalam keadaan dia pulang rusuk yang ikut tu, kita kena tinggal. Ada masalah tinggal. Ada pulang rusuk yang ikut tu dia kita perbaiki. Melainkan apabila kau lihat kekurangan pada agamanya, tapi dalam agama kita kena tegas. Bapak lain itu bapak bibi ayah, baju ayah, bapak tu kita pelan-pelan, kita jimat 15 tahun kita dah payah orang ada baju. Hari ini tahun ini dah orang ada Syria, orang ada Palestin, orang bibi baju ayah semua kita hantar bagi orang yang susah. Kita tak tahu ada baju ayah. Tahun ini jumpa ada baju ayah. Api itu hantar punya. Ya lah kan, kita tak tahu nak pakai baju ayah dan orang ni ada baju ayah. Kita buat pelan-pelan. Tapi kalau buat agama tak ada pelan-pelan. Mesti kita buat. Buat agama semayang kena semayang, poso kena poso, mengaji kena mengaji. Akan dipertanggungjawabkan tentang agama ni tak boleh. Nampak? Tentang agama ni kita kena tegas. Nampak? Tentang lain tu kan, kita boleh boleh orang yang penting kan. Baik, al-babul ashiru fi bayan. Jadi itulah bab yang terus lagi kan, bab menceritakan tentang